Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala talabil ilmi wal amali bihi wal istiqamati wal ikhlas. Ya Allah, berilah kekuatan pada kami untuk sentiasa berusaha menambahkan ilmu agama kami. Berilah kekuatan pada kami untuk beramal dengan ilmu yang kami belajar dengan penuh ikhlas dan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung ayat yang ke-5 daripada surah Yusuf. InsyaAllah kita baca dulu sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwun mubin wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith wa yutimmu ni'matahu 'alayka wa 'ala ali ya'quba kama atammaha على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته ayatul lisailin. Sadaqallahul azim. Telah berkata ayah Nabi Yusuf, wahai anak kesayanganku, jangan cerita mimpi kamu ini kepada abang-abang kamu. Nescaya mereka akan membuat perancangan jahat pada kamu. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang sangat nyata kepada manusia. Demikianlah Allah memilih, demikianlah Tuhan kamu memilih kamu, yakni Yusuf, dan mengajarkan kamu ta'wilul ahadith, itu kita katakan, dan menyempurnakan nikmatnya ke atas kamu dan ke atas ahli keluarga Yaqub, sebagaimana Allah Ta'ala telah menyempurnakan nikmat ke atas dua bapa kamu, yakni Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhan kamu maha mengetahui dan maha bijaksana. Sesungguhnya pada diri Yusuf itu dan adik-beradiknya adalah ada ayat-ayat bagi orang-orang yang sentiasa bertanya dan mencari. Ayat yang kita baca malam ni adalah sambungan kepada kisah Yusuf yang bermimpi. Kita baca dah minggu lepas. Nabi Yusuf bermimpi melihat apa? Melihat berapa bintang? Bukan bintang 3, 11 bintang. Syamsa wal qamar, matahari dan bulan telah sujud. Jadi Nabi Yusuf pun cerita pada ayah dia mimpi yang pelik. Lalu ayah dia berkata, siapa dia ayah Nabi Yusuf? Ayah Nabi Yusuf ialah Nabi Yaqub. Kita dah baca salasilah dia minggu lepas.
Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Nabi Yaqub. Jadi Nabi Yusuf pun cerita pada ayah dia Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ni dia ada dua nama. Ada dua nama. Kalau tengok dalam markat dia, Yaqub alias Israel. Dia tak ada markat lagi lah masa tu. Maksudnya Nabi Yaqub ni dia ada dua nama. Yaqub dan namanya satu lagi Israel. Isra maknanya abdun, il maknanya ilah, Israel maknanya Abdullah. Jadi yang kita duk sebut Bani Israel tu apa dia? Bani Israel adalah keturunan yang lahir daripada salah seorang abang-abang Nabi Yusuf nanti. Jadi Nabi Ibrahim ada dua orang anak. Yang pertama Ismail, yang kedua Ishaq. Ishaq dapat Yaqub, dapat Yusuf. Yaqub ini Israel. Jadi anak cucu Yaqub itu dipanggil Bani Israel. Jadi daripada Nabi Ibrahim turun Ismail, turun Ishaq, Yaqub, Yusuf, Bani Israel. Di sinilah Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ramai di kalangan keturunan Bani Israel ni yang jadi Nabi. Sebab itulah Rasulullah SAW pun sebut kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Rasulullah kata daripada keturunan Bani Israel ni ramai jadi Nabi. Tapi sepanjang sejarah Bani Israel ni, mereka ni khianat pada Nabi, mereka bunuh Nabi, mereka sabotaj para Nabi. Tapi mereka begitu seronok. Oh, dari keturunan kita lah ramai Nabi. Sebab kalau kita sebut Nabi Harun, Nabi Musa dari Bani Israel, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Bani Israel. Dan last sekali ditutup dengan Nabi Isa alaihissalam dari kalangan Bani Israel. Jadi Bani Israel mereka menunggu-nunggu Nabi akhir zaman. Sebab dalam kitab dia orang ada cerita tentang Nabi akhir zaman. Jadi dia orang tunggu, kita nak tunggu ni Nabi akhir zaman. Antara clue yang disebut dalam kitab dia orang, Nabi akhir zaman akan bangkit di sebuah negeri yang banyak pokok kurma. Banyak pokok kurma. Dan Nabi akhir zaman ni ada tanda cok kenabian atas belakang dia. Sebab itu orang-orang Yahudi ni dari Palestin, dari Syam, mereka berpindah datang ke Madinah. Dia orang migrate. Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, mereka dari Syam. Syam ni kat mana? Syam ni dekat Syria, dekat Jordan, dekat Palestin. Itulah negeri Syam. Jadi dalam kitab mereka kata Nabi akhir zaman di suatu tempat yang banyak pokok kurma. Nabi akhir zaman tak makan sedekah, terima hadiah. Nabi akhir zaman ada cok kenabian kat belakang. Jadi orang-orang Yahudi ni berhijrahlah ke Madinah. Sebab apa hijrah ke Madinah? Sebab mereka menunggu Nabi akhir zaman di Madinah. Ini asal sebabnya Yahudi pergi ke Madinah awal. Mereka tunggu. Sudah sampai masa Nabi akhir zaman akan muncul. Ada orang pun duk, nanti Nabi akhir zaman ni dari kalangan Bani Israel juga, keluarga kita, bangsa kita. Tiba-tiba Nabi akhir zaman ni dari Bani Ishaq, Ismail kan? Yang Ishaq, Yaqub, Yusuf, Bani Israel. Tiba-tiba Nabi akhir zaman datangnya dari Bani Ismail, bukan dari Bani Israel. Yang datangnya daripada Bani Ismail. Yang Nabi Ismail dibesarkan di Mekah, kahwin dengan kabilah Jurhum. Panjang kisah zaman Siti Hajar. Lalu lahirlah keturunan itu, lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang menyebabkan Yahudi yang dah tunggu di Madinah ni, Yahudi tak boleh terima. Kita nak Nabi akhir zaman ni dari Bani Israel, tiba-tiba dari bangsa lain daripada Bani Ismail. Lalu mereka reject Nabi akhir zaman disebabkan bangsa.
Tengok semangat nationalism, semangat bangsa. Semangat bangsa yang terlalu ta'assub dengan bangsa, ini perangai Yahudi. Dia tak terima sebab bangsa lain, bukan bangsa dia orang. Ini masalah. Kita tak boleh semangat sangat dengan bangsa. Kena semangat dengan satu apa? Satu akidah, satu Allah, satu Tuhan, satu kiblat, satu Quran, satu Nabi. Cukup lah tu. Itu yang menyatukan kita. Orang Malaysia, orang Indonesia, orang Thailand, orang India, orang Cina, kita boleh duduk di satu masjid, kita boleh berkasih sayang. Apa yang menyatukan kita? Satu Tuhan, satu kiblat. Itulah akidah. Kalau bangsa, kalau negara, dia tak boleh nak menyatukan. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi akhir zaman datangnya dari Bani Ismail. Sebab itulah dia orang tolak. Tak apalah tu. Itu cerita Yaqub. Daripada keturunan inilah lahirnya Bani Israel. Jadi bila Nabi Yusuf pun cerita pada ayah dia Israel ataupun ayah dia Yaqub tadi, Nabi Yaqub bagi tahu satu perkara. Qala ya bunayya, sambungan malam ni, wahai anak kesayanganku. Sekali lagi kita tengok bahasa para nabi cakap dengan anak, dia panggil ya. Tengok situ tu, ya bunayya kan. Kalau bahasa Arab ya ibni, wahai anakku. Tetapi bahasa para nabi dia panggil ya bunayya, wahai anak kesayanganku. Kita para ayah, ramai para ayah dalam masjid kita ni, mak pun sekali lah, panggillah anak dengan panggilan yang biar dia rasa dia ni dikasihi. Ini bahasa para nabi. Kalau panggil anak, ya bunayya, wahai anak kesayanganku. Tapi kita, bagaimana saya sebut dah hari tu, kita tak perlu dah sebut ya bunayya juga. Anak tak faham pula nanti. Balik malam ni ya bunayya. Ya bunayya, jomlah makan sekali. Ya bunayya, jangan tengok sangat TV tu. Ya bunayya, anak pun pening kepala juga. Kita panggillah dengan panggilan yang ikutlah nak panggil apa pun, tapi poinnya ialah dia rasa dia ni disayangi oleh ayah, oleh mak dia. Inilah bahasa para nabi. Nabi Yaqub berkata, ya bunayya, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan cerita mimpi kamu ni kepada abang-abang kamu. Jumpa tak perkataan ru'yaka? Dalam bahasa Arab ni, inilah hebatnya bahasa Arab. Ru'ya, dia daripada perkataan asal dia ro'a. Ro'a dalam bahasa Arab maksudnya telah melihat. Ro'a melihat. Kalau ru'ya, melihat dalam mimpi. Dalam mimpi kita lihat kan? Kita kan dalam mimpi kan? Lihat macam mana ustaz? Kalau bahasa Malaysia, bahasa Melayu kita, semua guna kata lihat. Tapi bahasa Arab, kalau nak kata lihat ni, saya lihat apa kat depan saya. Saya lihat ada orang tidur dalam kuliah, contoh kan. Saya lihat ada orang pegang Quran. Itu ro'a. Bahasa Arab kata ro'a. Kalau ru'ya, itu lihat dalam mimpi. Kalau ra'yun, itu pandangan, idea. Ra'yun kan, kalau dalam TV Al Jazeera tu ada satu rancangan, nama dia ra'yun wa ra'yun akhar, pandangan dan pandangan yang lain. Nama rancangan TV dalam Al Jazeera. Ra'yun ni maknanya satu idea. Ra'yun. Ra'a, tengok. Ru'ya, tengok dalam mimpi. Ru'yah apa ru'yah? Nak puasa, nak raya. Kita tengok anak bulan tu kan. Itu ru'yah. Daripada ru'wa asal dia ra'a. Memang bahasa Arab ni tuan-tuan seronok. Contoh perkataan sin
Nun ta marbutah. Sebut apa? Sin, cuba bayang, boleh bayang Sin, nun ta marbutah. Nak sebut apa? Sanah boleh, sunnah boleh, sinah boleh. Bawah sikit. Siapa ni? Terjumpa. Ni kucing kereta siapa ni? Tak apalah. Lepas kuliah kereta Honda ni. Tak nak ambil pun bagi kita, tak tahu. Bawah sikit. Apa tadi? Sinah. Sinah boleh, sunnah boleh, sanah boleh. Kalau sanah, sanah maknanya tahun. Sunnah lawan dia bid'ah. Sunnah makna sunnah lah, kan? Sunnah Nabi. Sanah tahun. Sinah la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sinah maksudnya mengantuk. Sinun gigi. Banyak. Subhanallah, bahasa Arab. Sebab itulah bahasa Arab ni kena berhati-hati dengan baris. Lari baris, terus lari makna. Sebab itulah alhamdulillah kita belajar. Kita baca kadang-kadang tulisan Jawi, kadang-kadang bahasa Arab. Itu segala baris, segala titik, segala huruf itu memberi makna yang berbeza. Jadi ru'ya maknanya di sini mimpi. Nabi Yaqub terus pesan pada Nabi Yusuf, jangan cerita mimpi pada abang-abang, fayakidu laka kaida. Nanti abang kamu akan buat kaida. Kaida ni maksudnya rancangan jahat. Bahasa kita sekarang sebut apa? Konspirasi. Nabi Yusuf cerita pada Nabi Yaqub, saya mimpi tengok bulan, bintang, matahari sujud pada saya. Nabi Yaqub terus pesan, wahai anak kesayanganku, jangan cerita pada abang-abang kamu mimpi kamu ni. Kalau kamu cerita, nanti abang kamu buat khianat kat kamu. Adakah ini macam mana ni? Nabi Yaqub cakap tak elok tentang anak dia tak? Betul tak itu? Ada tak makna unsur dia mengumpat anak dia sendiri? Macam mana ayah mengumpat anak? Yusuf, kau jangan cerita ke abang-abang kau. Nanti kalau kau cerita, abang-abang kau tu buat khianat, buat perancangan jahat khianat kat kau. Jangan cerita. Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir Qurtubi, Imam Qurtubi kata ini salah satu dalil yang menunjukkan bahawa harus kita bercerita keburukan orang untuk memberi amaran. Sekarang Nabi Yaqub cerita keburukan abang-abang Yusuf. Jangan kau cerita kat abang-abang, nanti dia khianat kat kau, wahai Yusuf. Jadi ini mengumpat tak? Mendedahkan keburukan orang tak? Dedah. Ini mendedahkan keburukan orang. Dan ini mengumpat tak? Mengumpat tak? Mengumpat. Hukumnya harus kena faham kaedah. Apa takrif mengumpat? Takrif mengumpat ialah kita menyebut keburukan orang. Kalau dia dengar, dia marah. Itu mengumpat. Dah ustaz, kalau yang saya sebut itu memang betul-betul ia sungguh. Ia sungguh, itu mengumpat. Kalau yang tak sungguh, itu dia panggil fitnah. Jadi keburukan kita cerita, ia sungguh, itulah mengumpat. Okey, sekarang Nabi Yaqub kata kalau kau cerita pada abang-abang kau, nanti dia orang buat khianat, buat jahat. Mengumpat lah. Mengumpat. Hukumnya harus. Jadi ada orang kata, tak nak dengar lah ceramah-ceramah ni asyik kata kat orang, mengumpat je dalam ceramah. Yalah, mengumpat. Hukumnya harus. Seorang
Tokek satu syarikat, dia nak ambil pekerja baru, si A ni. A baru berhenti kerja, nak masuk ke syarikat B. Jadi tokek syarikat B ni, dia pergi tanya syarikat lama tempat A bekerja dulu. Dia kata, dulu A bekerja kat company awak tak? Ya. Macam mana A tu bekerja? Amanah ke tidak? Jadi boleh ke tidak syarikat lama ni bagi tahu, A ni dulu masa dia kerja dengan saya, banyak duit hilang, akaun tak tally, dia kerja tak amanah. Boleh tak A ni bagi tahu pada syarikat B? Dah mengumpat tak? Mengumpat. Tapi hukumnya harus bagi memberi amaran pada orang. Nak ambil sebagai pekerja, tak boleh ambil dia ni pekerja. Kalau ambil dia sebagai pekerja, nanti susah syarikat awak kena tipu duit, saya kena dah. Boleh tak bagi tahu? Boleh. Tak boleh ambil dia ni sebagai menantu, dia ni sebenarnya teruk perangai, tipu je. Boleh bagi tahu? Boleh. Tak boleh ambil dia ni sebagai pemimpin. Kalau awak lantik dia jadi pemimpin, nanti dia buat joget menari, anak awak tak reti semayang, tak reti baca Quran. Boleh tak ni? Ngumpat tak? Ngumpat. Hukumnya harus. Tak boleh ambil dia ni jadi duduk jiran dengan dia. Awak duduk jiran dengan dia, nanti dia khianat kat awak kat sebelah rumah. Dia buang kepala ikan, dia buat khianat kat awak. Tak boleh duduk. Ini mengumpat tak? Mengumpat. Tapi hukumnya harus. Nabi Yaqub kata, wahai Yusuf, jangan cerita ke abang-abang kau. Kalau kau cerita, abang kau khianat kat kau nanti. Mengumpat tak ni? Mengumpat. Tapi hukumnya harus. Ini disebut dalam tafsir Qurtubi. Imam Qurtubi kata, ini perbuatan Nabi Yaqub ini adalah dalil harus memberi amaran pada orang daripada terkena perkara musibah, daripada orang yang perangai jahat tu. La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaidah. Dia akan khianat. Tengok DNA Bani Israel. Baka dia ni baka khianat. Adik-beradik sendiri pun khianat juga. Kata ulama tafsir, kalau dengan adik sendiri pun dia sanggup nak khianat, yang bukan adik-beradik, yang bangsa lain, ini perangai Yahudi yang merupakan musuh umat Islam sepanjang zaman. Dengan Yahudi tidak ada istilah nak berdamai, tidak ada istilah nak berbincang. Yahudi, mereka ini para nabi pun mereka khianat. Untuk berhadapan dengan Yahudi hanyalah dengan cara jihad, dengan cara yang tak ada cara cara orang panggil cara bincang-bincang, sebab memang mereka ni sejarahnya sedemikian. Sebab itulah Syekh Ahmad Yasin sebut di Palestin, almarhum Syahid Syekh Ahmad Yasin, idza kana al-jihad min ajli al-aqsa irhabiyun wa idza kana al-qital min ajli al-Quran irhabiyun wa takhrib falyashhadu al-alam bi annana irhabiyun. Syekh Ahmad Yasin kata, kalaulah berjihad lawan Yahudi, nak jaga Masjidil Aqsa, kalau berjihad lawan Yahudi ni dianggap teroris, maka bersaksilah wahai sekalian alam, memang kami teroris. Susah sangat dah orang duk tuduh. Tak apalah, kalau nak tahan Masjidil Aqsa lawan Yahudi, ini teroris, kami teroris lah, senang. Ini kata Syekh Ahmad Yasin rahmatullah alaih. Jadi ini perangai Yahudi. Adik-beradik dari awal keturunan pun nak khianat ke adik-beradik dah. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan bagi manusia adalah musuh yang sangat nyata. Syaitan ni jahat. Adik-beradik pun dia cukik, dia dia cari ruang untuk biarkan jadi bergaduh adik-beradik. Sebab itu kita tahu Yahudi ni perangai dia khianat, adik-beradik pun dia khianat. Sebab itulah tiap-tiap kali kita semayang, kita minta Allah Ta'ala bagi kita jalan selain pada jalan Yahudi Nasrani. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbing kami ke jalan yang lurus. Jalan siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang yang kau beri nikmat. Dalam ayat lain terang makna. Siapa dia jalan orang yang Allah Ta'ala beri nikmat? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ini 4 jalan orang yang Allah Ta'ala beri nikmat. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Minta Allah bagi kita jalan orang.
Ghairil maghdubi alaihim, tak nak jalan orang yang Allah murka. Ulama tafsir kata al-maghdubi alaihim humul yahud, orang Yahudi. Antara jalan orang Yahudi apa? Adik-beradik sendiri pun khianat. Ada dalam masyarakat kita yang menjadi mangsa adik-beradik sendiri, ada tak? Ada tak kes berlaku? Banyak sangat. Jadi ni adik-beradik yang khianat adik-beradik sendiri, terkena penyakit Yahudi. Na'udzubillah, na'udzubillah. Berlaku dalam masyarakat kita. Berebut harta pusaka, berebut nak teka mak tua dah, ayah tua dah, tapi harta banyak. Fitnah sama-sama adik-beradik. Ni penyakit Yahudi. Sebab itulah orang yang ada masalah dalam hidup, bila dia baca sejarah Nabi Yusuf ni, dia rasa terubah hati dia. Tengok dari awal Nabi Yusuf kena khianat dia adik-beradik, nanti kena khianat kat tempat lain, nanti kena fitnah, nanti banyak dugaan, akhirnya happy ending balik. Orang baca kisah ni dapat merawat hati dia. Para sahabat Nabi yang di Mekah, para sahabat yang duduk di Mekah, bila baca kisah ni ada orang khianat, ada yang terpaksa bergaduh adik-beradik sebab seorang masuk Islam, ada adik-beradik tak masuk Islam, paksa bergaduh. Baca kisah ni, oh, Nabi Yusuf pun lalui situasi dikhianati oleh adik-beradik. Inilah kerja syaitan. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang sangat nyata kepada manusia. Ada orang, sebab tu kita dalam satu hadis berkenaan dengan sujud sajdah. Sujud sajdah, ada ayat-ayat sujud sajadah kan, kita panggil ayat sujud sajadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, bila seseorang baca ayat sajdah, wasjud waqtarib ataupun kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun, itu pun sujud. Bila seseorang baca Quran, dia sampai ke ayat sejadah, lalu dia pun sujud sejadah, lepas tu dia sambung baca Quran balik. Kata Rasulullah, syaitan akan bertempiaran lari dalam keadaan menangis. Syaitan kata apa? Oh, aku ruginya aku disuruh sujud, aku tak sujud. Tapi anak Adam ini disuruh sujud, dia sujud, aku tak boleh berkawan dengan dia. Syaitan lari dalam keadaan menyesal dan menangis. Bila ada anak Adam yang baca ayat sejadah memang sunat sujud kan? Sunat sujud. Baca sampai ayat sejadah, sujud. Dia pun bangun sambung baca Quran. Syaitan lari dalam keadaan menangis. Celaka aku disuruh sujud, aku tak sujud. Anak Adam ni disuruh sujud, dia sujud, aku tak boleh berkawan dengan dia. Syaitan pun lari. Dan kita macam mana? Syaitan lari ke syaitan berkawan? Oh, ni member aku ni baca tak sujud-sujud juga ni. Jadi kena tahu bacaan yang kita baca pagi Jumaat tu, dan sujud sejadah tu, sajadah wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu kita baca masa sujud sejadah. Allah, ustaz, saya baca subhana rabbiyal a'la biasa, tak? Macam mana? Bacaan waktu sujud sejadah itu. Bahkan ketika kita baca Quran biasa pun sampai ayat sejadah kita sujud. Ini ayat yang menyebabkan syaitan jadi tak nak berkawan. Syaitan kata, oh, tak boleh berkawan dengan dia ni. Dia disuruh sujud, dia sujud. Aku disuruh sujud, aku tak sujud. Celaka aku, kata syaitan. Lari dalam keadaan menangis. Kalau nak suruh syaitan menangis, buat lah. Dan ustaz tak ingat nak baca bacaan sujud tu, boleh cari. Saya nak bagi kat sini pun sekaligus kita pun tak boleh nak ingat juga. Cari sikit. Dia sebenarnya bacaan-bacaan ni tak payah hafal. Tapi kalau kita selalu buat, insya-Allah automatically kita ingat nanti, insya-Allah. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang sangat nyata pada manusia. Wa kadzalika yajtabika rabbuka. Demikianlah Allah memilih kamu wahai Yusuf dan mengajar kamu takwil al-ahadith. Tengok, Allah Taala pilih. Allah Taala pilih seseorang. Sebab itulah kadang-kadang dalam hidup kita ni ada orang, teramai dah jumpa orang-orang yang berjaya. Di peringkat awal kehidupan dia, oh, dia ni dulu susah, dia dulu nak pergi kerja tak boleh kerja, dia dulu ni masa belajar tak sempat nak habis belajar. Dia ada orang tapi
bila dia lalui keadaan susah dalam hidup, dia tetap tidak putus dengan Allah. Ini orang-orang yang Allah Ta'ala pilih. Nabi Yusuf ni Allah Ta'ala pilih dari awal, tapi pilihan Allah, Allah mulakan dia diuji macam ni. Allah Ta'ala pilih, wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith, dan Allah Ta'ala ajar Nabi Yusuf ilmu menafsirkan mimpi. Ilmu tafsir mimpi ni daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah Ustaz, zaman sekarang ada tak lagi ilmu ni? Wallahu alam. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang Allah Ta'ala beri kelebihan, dia ni dekat dengan Allah, dia ni orang yang taat, Allah Ta'ala bagi ilham, perkara ini tidak mustahil. Tak mustahil. Tapi zahirnya dia ni orang yang soleh. Soleh yang paling utama, dia ni jaga rukun-rukun, jaga solat, jaga ibadat, tengok keluarga, isteri, anak-anak, tutup aurat. Jadi orang-orang yang soleh. Ada orang yang Allah Ta'ala bagi ilham, bagi kelebihan untuk menafsirkan mimpi, tapi dia tidak. Gaya apa? Orang sambut Christmas. Jadi orang-orang yang ada ilmu takwil hadis ni, dia tidak menyombong. Dia tak sombong untuk cerita kiri kanan aku tahu itu, tidak. Tapi ada orang-orang yang soleh, yang Allah Ta'ala beri rahsia-rahsia ilmu kepada dia dengan penuh ketaatan kepada Allah. Ada, tak mustahil. Tak mustahil Allah Ta'ala beri kelebihan pada macam tu. Tapi dia bukannya duk mendamba diri, berbangga diri dan mencari dunia dengan ilmu tersebut. Tidak, sekali-kali, waliyazbillah. Yang jenis tafsir tepi jalan, yang jenis Tok Nujung tepi jalan. Ada orang kita berhenti tepi jalan, tanya nasib. Ustaz, saya tak percaya pun Ustaz. Saya pergi tanya, saya pergi dengar je. Pergi dengar saja 40 hari sembahyang tak diterima. Percaya syirik. Hati-hati. Yang duk tilik nasib tepi jalan, duk tilik nasib orang. Dia tu tepi jalan je apa ketua. Duk tilik nasib orang. Jangan kita percaya perkara macam ni. Dan kena peringat pada anak-anak kita, jangan duk percaya sangat pada apa dia panggil tu yang bulan-bulan tu, zodiak ke apa? Apa? Betul lah. Sagittarius, Scorpio, Aries. Ada terpengaruh budak-budak muda sekarang. Dia terpengaruh sebab dia terlalu baca. Orang yang lahir bulan ni membentuk karakter dia sebenarnya. Dia terpengaruh sehingga membentuk karakter dia. Dan sehingga dia boleh bercakap sama, aku macam ni, bintang Sagittarius, bintang Scorpion. Dia berhujah. Ini perkara-perkara yang mesti kita bersihkan. Ini berkait dengan akidah. Jangan percaya perkara macam ni, waliyazbillah. Adapun takwilul ahadith yang Allah Ta'ala ajar pada Nabi Yusuf, ini adalah ilmu dari Allah dan ini adalah wahyu. Ini direct daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Wa yutimma ni'matahu 'alaika, dan Allah menyempurnakan nikmatnya ke atas kamu wahai Yusuf. Ulama menyebut apa dia? Nikmat kenabian, jadi nabi. Ada ulama menyebut nikmat apa? Nikmat di dunia ni, keluar dari masalah, akhirnya jadi menteri keuangan Mesir nanti. Itu juga antara nikmat. Ada juga menyebut nikmat Islam dan iman yang Allah Ta'ala sempurnakan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Sebenarnya bukan saja Nabi Yusuf yang mimpi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ada mimpi. Nabi Muhammad mimpi cerita bila? Isra' Mi'raj. Ingat, Isra' Mi'raj bukan mimpi. Isra' Mi'raj Nabi Muhammad naik dengan jasad, bukan mimpi. Antara yang Nabi mimpi sebelum perang Uhud. Sebelum perang Uhud meletus, Nabi Muhammad bermimpi hujung pedangnya pecah. Hujung pedang pecah. Dan juga Nabi Muhammad bermimpi ada lembu-lembu yang disembelih. Lalu Nabi Muhammad memasukkan tangannya ke dalam baju besi. Esok tu, ni masa keadaan genting nak perang Uhud,
Esok tu Rasulullah kata, malam tadi aku bermimpi pedangku terpecah di hujungnya. Aku menafsirkan mimpi ini, salah seorang daripada ahli keluargaku akan dibunuh dalam perang Uhud. Dan itu betul-betul berlaku. Siapa kena mati syahid perang Uhud? Hamzah bin Abdul Muttalib. Ada pun lembu-lembu yang disembelih, aku menafsirkannya dengan ada di kalangan beberapa orang sahabatku yang akan gugur syahid dalam perang Uhud. Memang ramai sahabat mati perang Uhud. Yang buat benteng kan, dia jaga atas bukit tu, yang kena panah, ia tukar panah yang turun tu, ada yang mati kat atas bukit tu. Dan ada pun tanganku memasukkan dalam baju besi. Baju besi itu ialah kota Madinah. Aku kembali masuk bertahan dalam kota Madinah dan kita selamat balik. Nabi pernah bermimpi. Ada beberapa kali Rasulullah bermimpi. Ada juga Rasulullah bermimpi masa peristiwa Hudaibiyah. Rasulullah bagi tahu para sahabat, setelah 6 tahun hijrah duduk di Madinah, tak balik-balik ke Mekah, Rasulullah panggil para sahabat, malam tadi aku bermimpi kita sama-sama pergi buat umrah. Jadi para sahabat pun seronoklah. Nabi mimpi ni wahyu. Siap, masing-masing bersiap pakai ihram. 1,500 orang nak pergi buat umrah. Sampai di Hudaibiyah disekat. Dan panjang kisah Hudaibiyah, berlaku perjanjian, tak jadi balik, tak jadi buat umrah, balik ke Madinah. Sayyidina Umar datang tanya, wahai Rasulullah, kan Rasulullah kata kita pergi buat umrah, kenapa patah balik? Rasulullah kata, wahai Umar, aku bagi tahu aku mimpi kita buat umrah. Aku tak bagi tahu bila, tahun ni ke tahun depan, aku tak bagi tahu. Dalam mimpi tu kata aku mimpi pergi buat umrah, insya-Allah kita akan pergi buat umrah. Tapi aku tak sebut tahun ni ataupun tahun depan, balik dulu. Maknanya Nabi Muhammad pun ada mimpi. Dan ada beberapa keadaan lain lagi. Antaranya yang mimpi Nabi Ibrahim, itu kita tahulah kisah yang masyhur. Mimpi sembelih anak. Mimpi sembelih anak itu wahyu. Kalau kita mimpi sembelih anak, jangan sembelih. Itu bukan wahyu. Ya, itu bukan wahyu. Jadi Nabi Yusuf dia diberi kelebihan. Dan ini kelebihan ini pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada. Tapi Nabi Yusuf dia keistimewaannya ialah tafsir mimpi. Wa ala ali kama atammaha ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq. Dan Allah Taala sempurnakan nikmat sebagaimana Allah Taala sempurnakan nikmat kepada kedua ayah kamu, yakni Ibrahim dan Ishaq yang sebelum kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Allah Taala nak sambung kisah. Allah Taala kata sesungguhnya dalam cerita Nabi Yusuf ini ada ayat, ada penjelasan, ada tanda-tanda bagi orang yang bertanya. Dalam tu disebut apa? Orang yang bertanya ke apa? Dalam Quran terjemahan orang ayat nombor 7 tu, bagi Yusuf dan abang-abangnya ada tanda ataupun ayat-ayat bagi orang yang bertanya, mencari kepastian. As-sa'il lis-sa'ilin, orang yang bertanya. Siapa yang bertanya? Orang-orang Mekah yang nak ganggu dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang bertanya, "Hei Muhammad, kalau kau mengaku jadi nabi, cuba cerita tentang seorang nabi yang pernah dibuang daripada negeri dia, dari Syam, kemudian dia menjadi menteri. Cuba kamu cerita wahai Muhammad, kamu tahu tak cerita tu?" Nabi Muhammad kata, "Aku tidak." Ni ayat yang kita baca, ayat nombor 2 dulu, la minal ghafilin. Bukan ghafil dengan makna lalai, dengan makna tak tahu. Nabi Muhammad sendiri tak tahu cerita Nabi Yusuf. Sebab mana ada Nabi Muhammad pernah baca? Tak membaca, tak menulis. Jadi orang datang tanya nak menguji Nabi Muhammad, tak boleh jawab. Esok tu baru wahyu turun, komplit satu surah. Tengok, tak boleh jawab segera. Ini antara hujah Quran bukan ciptaan Muhammad. Bila orang datang tanya, aku tak boleh nak jawab, maknanya Quran ni bukan ciptaan Muhammad. Kalau Muhammad cipta, jawab teruslah. Nabi Muhammad tak boleh jawab. Esok tu barulah turun surah Yusuf,
yang penuh. Jadi ayat ni kata pada kisah Yusuf ini ada ayat, ada penjelasan, ada ayat-ayat, ada tanda-tanda bagi orang yang bertanya. Duk persoal Nabi Muhammad. Iz qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Jika mana abang-abang duk bercakap, abang-abang bercakap, disebut bahawa anak Nabi Yusuf ada 12 orang. Bukan 12, ada 12 orang. 10 abang-abang, 10 mak lain. Yang paling bongsu Yusuf, dan yang kedua bongsu sebelum Yusuf ada seorang lagi. Jadi 2 orang ni, 1 mak, 10 lagi mak lain. Ayah 1. Jadi yang 10 ni yang jahat, yang dengki ni, yang khianat ni. Yang 10 ni yang khianat. Iz qalu, ketika mana mereka bercakap. Qalu ni pronoun untuk plural, ramai. Mereka 2-3 orang tu bincang, Yusuf tu ayah sayang lebih Yusuf, sedangkan kita ni sama-sama adik-beradik, tapi ayah tu sayang lebih pada Yusuf nak banding dengan kita semua. Inna abana lafi dhalalim mubin. Ayah kita tu memang berat dah. Ad-dhalal yakni al-khata'. Ayah kita tu silap dah. Macam mana? Apa hukum sayang anak berbeza? Boleh ke kita nak sayang anak berbeza-beza antara anak-anak? Boleh tak? Anak ada 5, yang ni kita sayang lebih, yang ni sayang kurang sikit, yang ni sayang lagi kurang. Boleh tak macam tu? Okey, dari segi kaedah, bab hati kita tak mampu. Kita tak mampu nak menguasai hati. Biasa, menjadi kebiasaan. Orang yang ada 5 orang anak, ada 7 orang anak. Berapa anak? 12. Kan? Anak kucing adalah ustaz, tak menikah lagi. Jadi anak ni kita rasa sayang lebih. Anak ni sayang, tapi nak banding dengan yang ni kurang sikit. Anak ni sayang, biasa-biasa. Sayang semua ustaz, tapi yang ni rasa lebih sikit. Islam tidak mewajibkan kita sayang tadi semua sama. Itu tak wajib. Yang wajibnya ialah kita melayan secara zahir anak-anak, itu mesti adil. Dari segi perasaan kita tak wajib nak adil. Tapi dari segi layanan, kalau balik outstation, nak beli hadiah, anak ni kena beli hadiah, anak ni pun kena beli, anak ni pun kena, semua kena beli. Kalau beli seorang kena beli semua. Itu wajib. Adapun dari segi perasaan, nak buat macam mana ustaz? Saya sayang semua, tapi yang ni lebih sikit. Sebab yang ni comel, kalau datang kuliah tak tidur, yang ni suka tidur, yang ni saya sayang, yang ni lebih sikit. Jadi itu kita tak wajib adil perasaan hati. Perasaan hati tak wajib. Ada pun layanan zahir itu wajib. Kalau yang ni yang boy, kita beli bola. Yang girl, kita pun kena beli dah. Yang suka color-color, beli buku color-color. Itu dari segi adil zahir wajib. Kita balik outstation, yang ni kita beli gula-gula, yang ni kita tak beli apa-apa. Itu tak boleh. Anak-anak, kita perlu berlaku adil dari segi layanan luar. Masalah hati, macam mana ustaz? Itu kita cubalah untuk berlaku adil, tapi tidak jadi berdosa. Samalah juga dalam masalah isteri anda ada 2 ke? Baru. Samalah juga dalam masalah poligami. Wajib adil kepada para isteri, wajib adil dari segi bilangan hari, dari segi nafkah, dari segi makanan, pakaian, wajib adil. Ustaz, saya ni rasa sayang lebih sikit pada yang ni. Itu kita tak mampu, bab hati tak mampu. Apa-apa kata tak masalah je ustaz, dia sayang lebih yang muda. Itu tidak adil. Tengok sebab dia ada 2 isteri ataupun ada 3 isteri. Yang ni solehah, yang ni solehah, yang ni tak tinggal solat, yang ni tak tinggal solat, yang ni tutup aurat. Tapi yang ni
rajin qiyamul lail, baik akhlaknya, lebih sikit pada yang ni, lalu dia rasa sayang lebih, itu dia tak berdosa. Tapi tunjuk secara zahir, nafkah, hadiah, pemberian ini wajib adil. Jelas boleh lah lepas ni, boleh nak ada anak ramai. Jadi anak-anak Nabi Yaqub, dia tuduh Nabi Yaqub sayang lebih pada Yusuf. Ni ayat ni, ayat nombor 8. Abang-abang Yusuf kata ayah ni sayang lebih pada Yusuf. Habis ustaz macam mana? Memang yang pertamanya Yusuf ni comel, Yusuf ni baik. Dan sebenarnya yang jadi abang-abang nampak Yaqub ni sayang lebih pada Yusuf, bukan Nabi Yaqub tidak berlaku adil. Sebenarnya biasalah, bila kita orang yang anak ramai, dah ni abang-abang besar-besar dah, yang kecil ni ayah bagi perhatian lebih sikit. Kalau ayah dia nak main geletek, nak geletek, takkan nak geletek abang sulung umur 25, kena terajang lah ayah. Mesti nak geletek yang umur 7 tahun tu kan, yang umur 4-5 tahun tu sedap main tu. Jadi abang ulama tafsir mencari mubarrir, mencari jalan keluar. Abang-abang ni nampak Nabi Yaqub macam menzahirkan perhatian lebih pada Yusuf. Dah pelik apa dah, Yusuf tu kecil lagi. Biasalah ayah, anak yang kecil ni dia beri perhatian sikit, dia ambil tahu sikit. Yang besar dah tu dia sayang, tapi besar dah pandai-pandai lah. Gitu kaedah. Tapi oleh kerana abang-abang dan inilah baka keturunan Yahudi ni, memang dalam hati mereka ada penyakit hasad dengki. Itu masalahnya. Yang masalahnya hasad dengki. Seorang mak ayah, contoh ayah Uzur, anak yang nombor 2 ni duduk jaga ayah, duduk serumah jaga ayah. Ada abang, ada adik-beradik lain tak duduk sekali, datang sekali-sekala bawa duit kan, sekali-sekala bawa makanan. Waktu buah durian masak, ramailah balik kampung. Jadi mak ni sayang lebih sikit pada yang ni. Dah pelik apa? Itu tak ada masalah. Tetapi apabila ada adik-beradik yang jenis dengki, itu masalah akan timbul. Itu masalah akan timbul. Tapi kalau adik-adik yang tak dengki, dia faham. Dia nak buat macam mana? Kita dah lah tak duduk sekali dengan mak, kita bagi duit. Abang Long tu dia yang jaga mak ayah. Biasalah mak sayang lebih bagi. Jangan duduk dengki. Masalah Bani Israel, masalahnya masalah dengki. Sebab tu dia duduk cakap sama-sama dia, ayah kita tu sayang Yusuf lebih. Waliyazubillah. Dan perkara seumpama ini juga berlaku dalam setengah keluarga hari ini. Na'udzubillah. Jangan layan. Penyakit dengki ni penyakit bahaya. Penyakit dengki penyakit bahaya. Nabi sebut iyyakum wal hasad fa innahu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hati-hati dengan penyakit dengki. Sebab apa? Dengki ni memakan pahala amal soleh sebagaimana api menyala memakan kayu api yang kering. Sekali lagi, dia kata penyakit dengki ni, orang yang dengki kat orang akan memakan pahala-pahala amal soleh. Maknanya dia semayang, dia puasa, dia datang dengan kuliah, ada pahala. Tapi dia dengki kat orang. Dengki ni akan makan pahala dia sebagaimana api yang menyala memakan kayu api yang kering. Allahu Akbar. Kita semayang sunat, kita datang kuliah, lepas tu duduk dengki kat kawan-kawan. Dia dengki kawan-kawan tu naik kereta tu, dengki kawan-kawan tu berniaga, dengki kawan-kawan tu nampak bahagia datang dengan isteri, dengan anak-anak, dengki kat kawan-kawan tu sehat dan apa saja. Dengki akan memakan kebaikan yang kita buat sebagaimana api memakan kayu api yang kering. Untuk mengelak daripada khianat orang-orang dengki, banyakkan membaca surah apa yang ada kat ujung dia, min syarri hasidin idza hasad.
Kita minta berlindung dengan Allah daripada khianat jahat orang-orang yang dengki apabila mereka dengki. Jadi abang-abang Yusuf ni dengki kepada dia. Lalu bila mereka bincang-bincang, mereka tuduh ayah, inna abana lafi dhalalin mubin. Bila menyakit dengki ni, tengok adik-beradik sendiri tuduh ayah. Ayah tu Nabi dalal. Dia tuduh Nabi Yaqub sesat, silap. Tuduh ayah silap. Ni masalah bila dengki. Bila dengki, ya Allah, lagi sedih kalau berlaku dengki sama-sama datang masjid, duk dengki sama sendiri. Ada tak? Ada. Orang munafik dia dengki bila ramai orang masuk Islam. Orang munafik dengki. Orang munafik rasa dengki nak marah bila tengok Muhajirin dan Ansar, Aus dan Khazraj berkasih sayang. Selama ni duk perang Aus Khazraj. Datang Nabi Muhammad, Aus Khazraj berdamai, berkasih sayang, ramai datang masjid Nabi. Orang munafik dengki. Ini antara penyakit utama orang munafik ni, dengki. Lagi-lagi sedih, na'udzubillah, kalau dengki sesama golongan agama sendiri. Ustaz dengki ke ustaz, ada tak? Ustaz dengki ke ustaz. Allahu Akbar. Ini penyakit juga berlaku. Jadi satu pepatah Arab. Pepatah Arab kata, khalif tu'raf. Khalif, kamu against, kamu akan glamour. Kamu cakap ataupun kamu bertindak kutuk orang tokoh-tokoh besar, kamu akan glamour. Saya ialah duk tengok kat Facebook, ada seorang dua, tak tahulah dia mengaku dia ustaz, bau ni kutuk Al-Fadhil, kutuk Ustaz Azhar, kutuk Ustaz Zahazah, sesama sendiri mengelirukan masyarakat. Kalau Ustaz Azhar Idrus tu berkuliah, kita kuliah ni berapa orang sangat datang. Kita malam ni tak sampai 50,000 ni. Kamera pusing sikit tengok. Jadi dia kuliah, anak-anak muda datang yang rantau. Alhamdulillah lah, satu usaha yang baik. Ada pula ustaz-ustaz pula yang dengki. Ustaz dengki gitu gini, kata oh apalah kuliah banyak duk ketawa. Allahu Akbar. Kenapa jadi macam tu? Kenapa jadi macam tu? Saya pernah sebut kat sahabat sendiri yang juga ustaz. Dia kata saya bimbang. Kita komen ini bukan sebab komen sebenar. Kita komen sebab kita kuliah, orang datang 2 sah, dia datang penuh 2 kali semayang. Kita pun atas dasar dengki, kita pun condemn itu ini, na'udzubillah. Kalau rasa betul nak menegur, nak menasihat, pergi jumpa dia, telefon, patutnya begini kan, nasihat. Dan itulah salah satu pendekatan. Banyak lagi lah penyakit dengki, penyakit bahaya. Di pejabat kalau dengki, tak tenang nak kerja. Yang serabut kepala kita bila ada yang perangai dengki. Dalam adik-beradik ada yang dengki seorang, asyik masa muka. Dia datang, adik-beradik duduk kumpul, dia datang, mai dah. Sama-sama kita duduk kat flat ni, duduk satu blok, ada yang jenis dengki sikit. Allah. Kita beli bukan motor baru, pun motor second hand, tu pun nak dengki juga. Ada. Bila yang jenis dengki ni, tak boleh tengok orang dapat nikmat. Ini perangai DNA Bani Israel ni, dengki pada adik sendiri. Dan bila dengki sampai peringkat bertindak, mereka berkumpul, mereka kata apa? Uqtulu Yusuf. Allah. Ayat nombor 9. Bunuh Yusuf. Suruh bunuh adik sendiri. Jadi tak pelik lah kalau dia letup World Trade Center pun nak tuduh orang Islam. Bunuh adik sendiri dia sanggup bunuh orang lain. Dan menjadi keedah Yahudi sekarang, memang dia buat gitu. Letup stesen kereta api, tuduh orang Islam. Letup kedutaan, tuduh orang Islam. Tak ada bukti lagi. Letup World Trade Center, esok tu tuduh Osama. Tuduh Osama. Bukti tak ada pun.
Ini perangai. Boleh je dia nak bunuh orang. Adik sendiri dia sanggup bunuh, orang lain apatah lagi. Uqtulu Yusuf, bunuh Yusuf. Dalam ramai-ramai bincang adalah bagi cadangan lain. Awitrahuhu ardan, ataupun kita buang dia kat tengah padang pasir, tinggal dia kat padang pasir, kat mana-mana tinggal jauh. Yang seorang cadang bunuh, yang seorang lagi kononnya baik sikit, suruh tinggal kat tengah padang pasir, buang dalam telaga. Kononnya baik sikit lah. Jahat juga. Dah adik tu kecil, tinggal kat padang pasir, jahat juga tu, samalah nak bunuh. Itu khianat semua. Yakhlu lakum wajhu abikum, supaya kita bunuh Yusuf ataupun buang dia jauh-jauh senang. Tak ada Yusuf, ayah taklah over sangat, sayang lebih kat Yusuf ni. Dan ini lagi menarik. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Lepas kita bunuh Yusuf, kamu semua ni adik-beradik cakap, adik bunuh ataupun buang jauh-jauh, lepas tu korang jadi orang soleh lah, bertaubat lah. Buat jahat dulu, lepas tu taubat lah. Ada yang macam tu. Tak apalah, kita ambil dulu nombor ekor, kena 20,000, kita buka kedai, lepas kita taubat lah. Ada yang cakap gitu, pernah macam pernah dengar. Tak apa, kita kompak bank dulu, dapat 2 juta, kita buat bisnes, kita bertaubat lah. Ni kita bunuh Yusuf dulu. Yusuf tak ada, ayah taklah sayang ni, kita pun tak sakit hati sangat. Lepas tu wa takunu min ba'dihi qauman salihin, lepas tu kamu jadi orang soleh, taubat eh. Ada orang bercakap macam tu. Kita muda lagi ustaz, muda-muda ni kita try dulu, nanti pencen kita taubat eh. Ada. Ni zaman muda kita nak try ustaz. Ni zaman kita 20-an, 30-an ni, sebelum kahwin ni. Oh, bila lagi? Nanti kita taubat ah. Ni ayat abang-abang Nabi Yusuf. Kita bunuh Yusuf, lepas tu kita taubat ah. Tengok, baca ayat tafsir ayat nombor 9. Allahu Akbar. Kalau ada kawan-kawan je ni bercakap gitu, suruh baca surah Yusuf. Kau baca ni ayat Bani Israel. Buat jahat dulu, lepas ni bertaubat. Ada yang kata tak apalah ustaz, itu tak tutup aurat ni, seksi-seksi ni dulu, nanti tua nanti kita tutup aurat. Balik Mekah nanti kita tutup lah aurat. Ada yang macam tu. Saya tak dapat hidayah lagi lah, tak dapat panggilan lagi lah, nanti balik Mekah saya nak mulalah berubah. Oh anda, ini ayat buat jahat dulu, taubat. Persoalannya, kalau orang perangai macam tu, dia kata tak apalah ustaz, saya macam ni dulu, tengoklah nanti saya nak taubat lah. Dia buat jahat, kena niat, lepas tu nak taubat. Tiba-tiba dia buat sungguh, dia buat jahat, lepas tu dia taubat sungguh-sungguh, Allah terima tak? Allah terima tak? Allah terima? Boy, senang lah gitu. Buat jahat dulu, tak apa lah, lepas ni aku taubat lah. Allah terima tak? Mana lepas tu dia bertaubat sungguh-sungguh. Pintu taubat masih terbuka. Selagi mana nyawa tak sampai ke halqam, selagi mana matahari tak naik di sebelah barat. Yang bimbangnya, masa buat jahat tu kerek habis umur. Itu yang kita bimbang. Kita mana tahu. Tak apa ustaz, kita beli nombor ekor ni, dapat 20,000, kita pergi Mekah, kita bertaubat depan Kaabah. Takut masa beli nombor ekor tu balik langgar ada lori mati. Orang nak semayang-mayang ada resip nombor ekor dalam poket. Satu nombor besar, satu nombor kecil. Allah, aku masa tu masuk sekali lah resip dalam kanda tu. Kok naik nombor. Tapi nak bagi tahunya, pintu taubat ni terbuka lagi. Kita mungkin di kalangan kita tak lari daripada buat dosa. Ada di kalangan kita ada rahsia masing-masing. Kita masing-masing ada rahsia, orang tak tahu. Pernah ambil harta pusaka adik-beradik, pernah tipu company, pernah tipu isteri, pernah buat itu buat ini. Taubatlah selagi mana nyawa tak sampai ke halqam. Qala qailum minhum la taqtulu Yusuf. Lepas tu ada seorang lagi, jangan bunuh Yusuf, jangan bunuh Yusuf. Wa alquhu fi ghayabatil jubbi. Tak payah bunuh Yusuf, bunuh ni teruk sangat. Ginilah, kat tengah padang pasir
ada perigi buta apa? Ada perigi pada pasir, ada lubang-lubang air. Jadi senang, kita jangan bunuhlah Yusuf. Kita tolak Yusuf dalam telaga tu dah lah 2 kali 5 je sebenarnya. Cuma nampak macam baik sikit. Dah tolak dalam telaga seorang-seorang tu, tak ke itu mengancam nyawa juga. Kononnya yang ni lembut sikit lah. Yaltaqithu ba'dus sayyara in kuntum fa'ilin. Ada riwayat kata yang ni yang cadang gini ni, dia ada sedikit lagi perasaan rahmat dia. Yang cadang gini kita tolak dalam telaga, nanti biar ada kabilah-kabilah yang lalu ambil Yusuf, bawa dia pergi jauh-jauh, selesai masalah. Ini cadangan yang hati dia lembut sikit. Kadang-kadang di kalangan adik-beradik yang jahat-jahat ni, ada juga yang jahat dia tu kurang sikit. Ada tak? Di kalangan penjahat-penjahat kat pejabat, kat tepi rumah kita, kawan-kawan kita yang jahat, ada yang jahat grade A, ada yang jahat grade B. Jahat dia tu tak berapa nak jahat sangat. Jadi dia kata jangan bunuh lah, kita tolak je dalam telaga, nanti ada kabilah ambil, bawa pergi ke mana-mana, selesai masalah. Tak ada dah depan muka ayah. Inilah bahayanya. Bahayanya dengki, dia membawa kepada tindakan. Dengki asalnya dalam hati, tapi bila dia melahirkan tindakan, ini lagi bahaya. Ini lagi bahaya. Lalu mereka ni pun pergi pujuk ayah. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Dari segi bacaan, qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Dia kena buat mulut, ma laka la ta'manna ala Yusuf. Ini dipanggil ismam. Ismam lah. Ada kelas tajwid kat sini? Ada kuliah tajwid masjid? Tak ada. Tak apalah. Okey, jadi bila mereka gitu, mereka pun pakatlah pergi pujuk ayah. Wahai ayah, kenapa ayah tak percaya, ayah tak rasa aman sekiranya kami nak bawa Yusuf pergi bermain-main. Kami inna lanasihun inna lahafizun, kami akan jaga Yusuf. Ayah, boleh tak ayah izinkan kami nak bawa Yusuf pergi bermain-main? Nabi Yusuf cerita ke tak mimpi pada abang-abang? Nabi Yusuf tak cerita mimpi pada abang-abang. Tak cerita mimpi pun dia orang nak khianat juga. Bila mereka dah plan nak tolak dalam telaga, mereka pun pergi pujuk ayah. Selalunya ayah tak lepas abang-abang ni pergi main. Ayah, tapi cara dia psycho tu pandai. Kenapa ayah tak percaya pada kami nak bawa Yusuf pergi main? Dia provoke dah. Dia tak kata ayah, bagilah. Dia pergi dengan provoke dulu. Mengapa ayah tak percaya kami nak bawa Yusuf pergi bermain? Kami akan jagalah Yusuf tu. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Ayah, bagi kami nak bawa Yusuf pergi main esok. Kami nak pergi main. Inna lahu lahafizun. Kami akan jagalah Yusuf tu. Apa jawab ayah? Ayah ni dia tahu. Ayah dia kenal anak-anak. Dia tahu, dia boleh i'rab. Dia boleh cerita anak-anak. Yang sulung ni suka tengok bola, suka naik motor, Willy. Yang nombor 2 ni suka tengok TV, tengok cerita kartun. Tua dah. Yang nombor 3 ni, mana ayah ni dia kenal anak. Yang ni pendiam, tak banyak cakap. Yang ni suka buat lawak. Yang ni mana ayah dia kenal. Kita boleh cerita anak-anak kita kan, anak kita seorang-seorang. Jadi Nabi Yaqub dah tak sedar hati dah sebenarnya. Dia kata apa? Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Nabi Yaqub kata, aku tak sedar hati. Aku rasa sedih. Aku rasa hati aku ni tak tenteram, rasa sedih kalau kamu bawa Yusuf pergi bermain.
Aku bimbang nanti kalau ada serigala makan dia ke macam mana. Kamu bermain, kamu sibuk main, nanti kalau ada serigala makan terekam dia kecil lagi. Kamu bermain, kamu tak sedar, dia tak boleh nak jaga diri dia. Aku bimbang, kata ayah. Kata si ayah, sebut dah serigala tu. Ya, sebut dah serigala. Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzal la khasirun. Lalu anak-anak abang-abang Nabi Yusuf kata, kalau ada serigala makan Yusuf, kami ada sekali, kami ni adik-beradik dia, kami rugi sangat, kami sayang pada Yusuf. Kalau ada serigala makan, kami tak akan biarkan, kami rugi, kami di kalangan orang yang rugi. Kalau kami biarkan Yusuf dimakan serigala, kami akan jaga Yusuf ni. Pandai orang buat jahat ni tuan-tuan, dia pandai bercakap. Tak, maaf saya cakap, orang yang main dadah, orang yang main pek kuda, mereka ni pandai bercakap. Ada tak yang biasa main tu kat sini? Cuba angkat tangan. Mereka ni pandai bercakap. Pandai. Dia boleh tipu mak dia boleh sanggup jual rantai. Member-member boleh bagi pinjam duit. Mereka ada, saya tak tahulah. Setakat saya duduk kawan dengan orang menagih dadah. Kawan menagih dadah, bukan kawan dengan menagih dadah. Orang-orang yang pernah terlibat, kita tahulah. Ada di kalangan kenalan, kita tahu dia ni memang sampai sekarang ketagih lagi. Pandai bercakap, pandai bercakap. Kena hati-hati. Dia pandai bercakap, kita jadi, Allahu Akbar, kita jadi nak keluar duit, nak bagi duit, nak tolong dia, nak bagi pinjam, percaya. Dia tak tahulah kenapa. Kalau nak try, cubalah cari try pergi kuda, try makan. Pandai, mesti pandai bercakap. Bukan pandai bercakap berceramah, pandai bercakap ni influence. Dia boleh convince orang, dia boleh buat orang jadi percaya kat dia. Apa? Kelentong. Betul lah, termasuklah juga tu. Sebab tu kesian kat sahabat-sahabat kita yang pernah terjebak ni, kena tolonglah dia, kena tolong juga. Kesian. Biasanya sebab tu lepas dia nak tobat pun, pemiutang lama duk cari dia. Orang-orang yang pernah dia tipu duk cari dia. Pandai bercakap ni, nak buat jahat, orang nak buat jahat memang pandai bercakap. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi. Lalu apabila abang-abang Yusuf ini bawa Yusuf pergi bermain, dah jauh dari rumah, sampai jauh, sampai kat tempat bermain, sampai dekat telaga, mereka betul-betul buat. Dan mereka, macam mana kita nak buat? Nak tolak Yusuf ke dalam telaga. Apa yang berlaku, insya-Allah kita sambung minggu depan. Wallahu a'lam.